Ini Johor tak kira lah korang datang daripada negeri mana pun, asal negeri mana pun, tapi kalau korang duduk dekat Johor, korang dengar ni elok-elok. Dengar ni ini dah masuk tahun ketiga tau. Kerajaan Negeri Johor dan juga Famah buat jualan kasih Johor dekat seluruh negeri Johor. Seluruh Tapi tak kira lah orang Johor sendiri ke, orang luar yang duduk kat Johor, ramai lagi yang tak tahu wujudnya jualan kasih Johor. Seluruh negeri Johor ada. Johor ada 56 don, setiap don ada. So, jangan terlepas jualan kasih Johor yang seterusnya. Ni dengar baik-baik. Jualan kasih Johor akan dilanjutkan sehingga hujung tahun nanti. Bermula Oktober ni, jualan kasih Johor akan diadakan pada setiap minggu kedua di seluruh 56 don yang ada dekat seluruh negeri Johor dan ditambah pula 7 don fokus yang akan diulang semula jualan kasih Johor pada minggu keempat setiap bulan. So, minggu kedua setiap bulan, 56 don akan run. Alright. So, minggu keempat setiap bulan 7 don saja akan run, yang mana don ni adalah don fokus. Don fokus yang saya masukkan tu adalah Don Tiram, Don Puteri Wangsa, Don Permas, Don Lakin, Don Kempas dan juga Don Kota Iskandar serta Don Bukit Permai. Tapi pada Oktober ni, jualan kasih yang 56 don tu akan diawalkan sikit. Dia tak duduk betul-betul dekat minggu kedua. Mungkin dia awal sikit sebab dia nak sinkroniskan sekalikan dengan Deepavali. So, orang-orang Johor, orang-orang yang duduk kat Johor, tolong ambil cakna sikit. Macam mana nak tahu adanya jualan kasih ni? Bila, dekat mana, tarikh dia, masa dia. Tolong pergi dekat page Famah Negeri Johor. Tolong follow diorang sebab Famah Negeri Johor akan keluarkan jadual jualan kasih setiap kali event tu nak bermula. Bila diorang keluarkan jadual, korang boleh tahu tempat korang tu bila dia buat, dekat mana lokasi sebenar dan tarikhnya bila. Sebab dia takkan dapat buat serentak dalam satu hari. Mungkin Don Kempas buat hari Rabu, nanti Don Lakin akan buat hari Ahad. Dia macam itu. Tapi yang penting dalam seminggu tu dia akan fokus untuk 56 don dalam seluruh negeri Johor. Alright. So, saya harap info ni berguna. Kalau rasa info ni berguna untuk orang-orang Johor, tolong sampaikan video ni kepada kawan-kawan korang. Tolong repost, tolong share. Bagi tahu manfaat ni kepada semua orang, agar semua orang yang duduk kat Johor ni dapat merasa jualan kasih Johor. Terima kasih.